Hey yo kawan-kawan sekalian lah. Okay, nama saya Adrian Loh daripada Wishlist Project, Ambassador untuk EXN Liu. So hari ni aku nak ceritakan cerita yang tak resis, cerita yang bagi semua orang happy. Dalam beberapa hari lepas, ada banyak kes tentang kereta punya industri ini. Okay, serentak. First adalah Honda FL5 langgak dekat Genting. Kedua adalah Myvi terbakar sebab Port Embeng. Ketiga adalah event Honda Day. So dekat Facebook, dekat TikTok, dekat Xiao Hongsu, dekat IG, viral. Tiga barang ini viral serentak. Semua pun pasal kereta. Lepas tu komen semua negatif. Aku pun tak masuk campur. Disebabkan aku nak bagi tahu, semua orang pernah buat salah. Korang imagine kejadian itu kalau terkena dengan korang. Korang punya feeling macam mana? Sebab dia belum kena dekat korang lagi. So korang komen lah buruk-buruk. Tapi korang tak fikir satu hari nanti kena dekat korang macam mana? Korang gelak dekat Port Embeng terbakar. So korang pun happy lah korang nampak. Okay, itu Port Embeng. Walaupun Adrian tak suka Port Embeng ping-ping pang-pang, ping-ping pang-pang, tetapi ini adalah satu show lah. Okay, mereka nak show. Mereka bangga. Korang tengok mereka bangga. Tetapi terjadi kemalangan. Example, macam Genting pula kita cakap. FL5, langgar FL5, mungkin itu adalah kawan ke, bukan kawan ke, aku tak tahu, aku tak nak masuk campur. So banyak orang lah, dia disebabkan nak naikkan views, nak naikkan komen, nak followers. So dia pergi ambil video orang lain, lepas tu dia tampal dekat video sendiri, lepas tu dia cakap-cakap pasal macam tu. So dekat komen tu semua padan muka, dia up lah komen tu. So yang upload tu, dia dapat lah followers, dia dapat lah komen, dia dapat lah like. Tapi korang kena faham, dekat dunia ni, tiap-tiap hari ada orang accident. Kes-kes accident, Cina mabuk lah, Melayu ketum lah, India mabuk lah, orang gila lah. Semua kita ni manusia, mesti pernah buat salah dan juga kemalangan tiap-tiap hari memang ada. Tapi kes mereka tu banyak orang tak ungkit disebabkan itu bukan sport car, especially Honda. Kalau Honda, FK8, FL5, FD2R, yang Type R semua yang ada accident walaupun bukan salah pun kena juga. So memang susah kalau kita yang bawa sport car yang macam ni. Macam example, Adrian kalau bawa FL5, okay, terlanggar, mesti viral. RX-7 rosak, mesti viral. AE86 enjin terbakar, bukan saja viral dekat Malaysia, sampai Thailand, sampai Filipina, sampai Taiwan, Hong Kong, sampai Japan. Aku pun tak tahu. Buat event tapi tak ada orang pergi disebabkan pernah buat satu kali salah, kena hukum selama-lamanya. Aku pun tak faham. Tapi betul lah, aku nampak ada orang punya video dia bagi keropok je. Tapi instead of kita cucuk kan, kadang-kadang kan, aku faham perasaan korang, aku faham. Kita maafkan lah kan. Sebab car community ni korang kena ingat, setiap orang touch wood lah. Touch wood, okay? Macam aku pun pernah accident. Bawa kereta mesti pernah buat salah, mesti pernah buat jahat. So korang yang suka komen bukan-bukan tu, korang fikir balik, kalau satu hari nanti kena balik dekat korang, satu Malaysia viral kau, tak ada orang nak maafkan kau, masa tu pula korang insaf. Lain kali korang takkan pergi ke social untuk kacau orang. So dekat video hari ni, aku cuma sembang dengan korang lah. Dia dalam 1-2 hari serentak, okay? FL5 langgak itu pasal mereka, bukan pasal Adrian. Imagine kalau kereta yang lain, bukan sport car, langgak tu korang tak akan komen dekat Genting tu. Dia especially lah kalau GR86, BMW, FL5, FK8. Korang kena faham, banyak orang kan dia bawa sport car kan, naik Genting kan, dia bukan laju tau. Ada yang laju, suka toge, ada yang bawa lumber je sebab betul-betul nak naik saja, nak naik Genting makan, lepas tu nak angin sejuk. So to be fair, macam Port Embeng pun kesian lah juga sebab mereka nak bagi korang tengok show kan, nak Port Embeng lepas tu keluar api bagi korang happy kan, lepas tu terkena pula berlaku kebakaran kan. Itu kita tak boleh expect lah barang tu semua kan, cuma heng atau sui saja. Heng sui saja. Kesian lah juga. Kesian lah juga. So for my advice lah, nak laju kena fokus lah, tapi kalau nak pi semua janganlah masuk track. Macam Adrian, honestly aku tak malu, okay? Aku buat kereta punya content modified, tapi aku bawa kereta aku takut sikit. Aku pun tak berani bawa laju sangat. Macam suruh aku naik Genting pun aku slow saja sebab aku sayang kereta. So salah ke tak salah ke, kita maafkan je lah. Sebab yang penting sekali kita kena fikir, barang itu kalau terjadi dekat kita lah, macam mana korang nak menghadap situasi itu dekat sosial. Okay, so I'm just friendly, I tak side dekat mana-mana pun, lepas tu I side dekat mana-mana pun. Kita sebagai orang ni kita fair lah. Apa-apa pun korang kalau suka konten Adrian, korang setuju dengan Adrian, sila komen dekat bawah, share ke, like ke, bagi orang lain faham. Dan last kali, betul-betul nak join Wishlist Project, korang boleh support t-shirt Adrian ataupun topi Adrian. Okay, t-shirt yang macam ni ada beberapa jenis, ada
singlet lagi, aku letakkan Shopee dekat sini. Korang boleh support Adrian dekat sini. Sebab kalau korang pakai t-shirt Adrian, korang jalan dekat luar pun, shopping mall, pergi kedai kereta, banyak orang dia akan snap gambar. Lepas tu hantar dekat Adrian. Korang memang tak perasan lah. Kalau korang pakai baju ni kan, tengah pergi cinema pun ada orang snap gambar. Alright guys. All the best. Yang sui-sui tu kita buang, okay? Itu dah lalu. Kita tunggu Ong datang pula. Dan Adrian nak minta maaf kepada Uncle Shah sebab Adrian tak dapat pergi ke event tu. Adrian kena jaga baby girl. Lepas tu bulan depan Adrian akan berada dekat Tokyo Auto Saloon, Japan. So Adrian akan buat lebih banyak konten bagi korang dekat Jepun. Selain visit Tokyo Auto Saloon, akan pergi dinner, lepas tu cari Liberty Walk dan otai-otai kereta yang lain jugalah. So Faris Choi pun adakan satu event dekat Januari pada 2-3-4 Januari 2-3-4 dekat Penang. Mungkin aku akan pergi satu hari disebabkan rushing nak pergi Japan, sangat dekat. Dan upcoming ada lagi Northern Speedo. Aku rasanya dalam bulan hujung Januari ke hujung Februari. Korang boleh check dekat Northern Speedo. Walaupun Adrian jarang pergi ke event disebabkan nak jaga baby kecil, tapi no worries guys, play car never dies. Korang stay tune Adrian punya Skyline punya projek dengan AE86 punya projek. Adrian busy tak pergi jauh, tetapi dekat-dekat sini, tetapi Adrian tengah buat Adrian punya kereta punya projek lah. Macam mana pun Adrian akan upload video bagi korang. Stay tune ya guys. Video sampai sini sahaja. Jangan lupa untuk try minyak hitam, injector cleaner, minyak motor, minyak brake daripada EXN, dan juga support wishlist projek Malaysia. Arigatou. 감사합니다.